baru nak pasang cover exhaust. Hari ni kita nak bawa motor jalan-jalan. So kita kena pakai cover exhaust kan. Pakai cover exhaust dulu, sekali baru kita bawa jalan-jalan. Motor ni pun dah lama pending ni, kena masuk dyno ni. Mungkin kita run satu pusingan, and then lepas tu tukar hitam masuk dyno. Sebab so far tak ada masalah. Tadi bagi bawa check dengan enjin pun ok, tak ada masalah. Alright, jom. Jom kita nak masuk ke Pulau Pinang. Ok. So hari ni pun saya bagi Daniel bawa Y16. Yang kebetulan hari ni pun dia free. So Daniel teman saya teruk lah jalan ni. So Daniel teman saya je. Sebab apa saya nak suruh dia review sikit lah arm daripada Hypertech tu. So arm tu pun nak pasang. So kita nak review adakah arm tu ok ke tak ok. Allah Allah. Okay, tapi hari ni tak ada Long Island pun. Hari ni just mungkin plannya sini masuk and then sampai ke Teluk Bahang kot. Lepas tu patah balik lah, turun balik. Ni saya santai. Allah Allah, teruknya jalan. Memang jalan ni kena buat slow. Okay, jom. So hari ni pun hari bekerja sebenarnya. So bila bekerja ni dia tenang sikit lah. Orang tak ramai, so kita boleh layan-layan. Okay, sampai tu kita nak running in lah. Sebab apa, saya punya plan untuk Y16 ni, lepas balik benda ni saya nak turun tukar punya enjin and then nak bawa ke dyno lah. Sebab apa, nak boleh ride lah. So motor kena ready cepat sebelum boleh ride. Saya kira bila dah buka apa ni, confirm pack kan dekat dyno. Bila pack kat dyno, jenuh kita nak tebu pula dyno kan. So far ok, tak ada masalah. Shock temperature pun saya ada letak temperature meter ni. Temperature pun maintain 66, tak salah saya. So ok lah sebenarnya. Ya, 66 temperature motor ni dengan keadaan macam ni ok lah. So far tak ada masalah, sedap, best, ringan-ringan. Cuma bila bawa tu dia ada rasa kurang comfort. Ok, tadi masa highway ni pun saya feel macam rasanya lah macam sprocket perlu diturunkan lagi lah. Yalah, nak 8 kan, nak 8 jet 6. Mungkin saya nak turun lebih kurang dalam sekarang ni pakai 33, mungkin nak pakai 30 ke, ataupun kita dyno lah. Lepas dyno kita tengok macam mana. Macam tu lah. Jom. Hari ni pun nak kenderaan pun banyak sebab awal ni hari bekerja. So jom kita layan-layan sikit. Sebab apa, hari ni pun tengok cuaca pun panas tengok depan tu pun jerebu semacam tu. Panas teruk. So hari ni kita layan-layan. Lagi kita boleh sambung macam tu lah. Alright, jom saya bawa kita sambung. Let's go. Okay, so sekarang ni kita tengah konvoi ramai-ramai. Ni semua orang masuk kerja ni rasanya ni. Ni kerja. Nampak? Motosikal ada orang motosikal. Sebab apa saya dapat info, kadang-kadang kalau nak cepat ada jalan besar sebelah ni, tapi bahaya lah. Sebab apa, kadang-kadang lagi ada polis yang menjaga bahagian ni kan. Dia terus main tahan jenuh kita. Hujan ke? Oh, hujan. Pening hujan. Tadi sana panas, sini hujan. Oh, lain macam kan. Spender basah itu benar. Troy. Alright. Troy. Oh, sini hujan apa kita lalu dulu. Oi, dah lama saya tak like lah hujan ni. Tapi macam hujan sat-sat ke ni, kawasan-kawasan ni hujan.
Tadi sana macam panas, sini hujan. Lain macam. Tapi langit cerah. Ini hujan setempat ni. Layan. Okey, jom sekarang kita naik ke Batu Figi. Naik sat-sat ya ni. Sebab tengok cuaca macam belah balik pulau tu, hujan tu, tu. So sini nampak macam cerah lagi. So kita lalu sini lah, and then belah balik pulau tu tak payah lalu lah, nantilah kita buat ride. Hari ni just nak running auto je sebenarnya. So kita bagi Daniel try Y16. Nanti kita tanya dia macam mana suspension, arm tu macam mana, ngam ke tak ngam. Untuk sniper ni sebenarnya fork dia ada problem sikit. Saya dah rasa nak kena upgrade fork upside down buat macam Y16. Nanti kita tengok macam mana nanti.